Suka saya ingatkan di sini, segala perancangan dibuat tidak akan sempurna jika amalan rasuah masih berleluasan. Saya pernah sebut dahulu yang saya datang ke Kuala Lumpur untuk memburu rasuah dan nampaknya saya telah berjaya. Saya amat kecewa apabila berlakunya kes rasuah dalam Angkatan Tentera Malaysia sampai peringkat tertinggi. Agaknya selepas ni saya terpaksa lantik sarjan aja jadi PAT.